Assalamualaikum abang dan juga kak. Khususnya warga-warga Kelantan, tak kisahlah daripada Gua Musa, kau Tanah Merah, kau Tok Bali, kau Bangit 12, kau Pekala Jepur kau. Ni kita nak cerita khabar dan juga kak. Gapria lagi selain daripada wheelchair standard kita buat sewa, kita juga buat sewa barang-barang rehab yang lain. Nak tahu barang apa kita buat sewa untuk barang rehab? Jom kita masuk dalam, kita tengok barang apa. Jadi kepada abang dan juga kak, selain daripada wheelchair standard yang sebelum ni saya pernah buat video untuk sewa, dekat Medica Farmasi juga kita ada menyediakan untuk sewa wheelchair lightweight. Ni wheelchair lightweight kita ada juga. Lepas tu kita ada juga wheelchair standard. Ni macam saya bagi tahu hari tu, ni pun untuk disewa, boleh sewa juga. Dan juga kita ada wheelchair travel. Ni wheelchair travel ni yang ringan lah, boleh angkat je. Ini pun kita ada buat sewa juga, wheelchair travel. Dan juga kita ada juga untuk sewa katil. Katil nampak ke? Katil. Kita pun ada buat sewa juga katil ni untuk abang dan juga kak. Dan yang paling penting sekali, untuk mesin oksigen. Mungkin ada abang dan juga kak tertanya kan. Untuk mesin oksigen, sini pun kita ada buat sewa juga. Kita ada sewa mingguan, bulanan dan juga tahunan. Salah. Kita ada sewa hari, minggu dan juga bulan. Itu dia. Jadi kepada abang dan juga kak, nak dapatkan barang-barang rehab untuk sewa dekat mana? iMedical Farmasi, pusat rehab terbesar di Kelantan. Sol.